Bila sebut je perkataan sejarah, apa agaknya yang muncul kat kepala kita kan? Selalunya mesti pasal tarikh-tarikh penting, nama-nama orang yang kita kena hafal. Tapi sebenarnya, maksud sejarah ni, ia jauh lebih mendalam. Tak ada satu jawapan yang betul-betul tepat tau. Sebaliknya, ia macam satu puzzle besar yang dibentuk oleh pandangan ramai orang. Jom, hari ni kita cuba fahamkan sejarah melalui mata 5 orang tokoh hebat yang dah banyak membentuk cara kita fikir pasal subjek ni. Jadi, persoalan utamanya, apakah itu sejarah? Nampak macam soalan mudah kan? Tapi percayalah, jawapannya tu lagi menarik daripada apa yang kita sangka. Sejarah ni bukan sekadar pasal apa yang dah berlaku. Yang lebih penting ialah kenapa ia berlaku dan apa pula maknanya untuk kita semua pada hari ini. Okey, jom kita sama-sama bongkar misteri ni. Kita mulakan dengan orang yang pertama sekali digelar sejarah. Untuk kita pecahkan kod misteri ni, kita kena kenal dulu dengan 3 orang pemikir gergasi dunia. Yang pertama dari zaman Yunani Purba, seorang lagi dari England di zaman moden, dan ada juga seorang pemikir hebat dari dunia Islam zaman pertengahan. Masing-masing, ada idea yang betul-betul mengubah dunia. Inilah orangnya. Kenalkan, Herodotus. Gelaran dia bukan biasa-biasa tau. Bapa sejarah. Cuba bayangkan, dia ini bukan sekadar penulis dari zaman dulu-dulu, tapi dia ni seorang perintis. Seorang yang berani ubah cara orang bercerita. Daripada cerita dongeng semata-mata kepada satu bentuk siasatan yang sangat teliti. Bagi Herodotus, sejarah tu sebenarnya satu penyiasatan. Perkataan asal yang diguna, historia, maksudnya penyelidikan. Macam yang kita boleh nampak kat sini, dia bukan saja nak tahu pasal peristiwa tu, tapi dia sangat berminat dengan tindakan manusia dan paling penting, sebab kenapa benda tu berlaku. Dia macam seorang detektif zaman purba yang cuba fahamkan apa yang ada dalam fikiran manusia. Okey, sekarang kita lompat jauh ke depan, ke abad ke-20. Kita jumpa pula dengan E.H. Carr. Cara dia pandang sejarah lain sikit. Bagi dia, sejarah ni bukan sekadar himpunan fakta-fakta lama yang dah mati, tapi ia adalah satu dialog yang sentiasa hidup dan aktif. Maksudnya, kita yang hidup sekarang ni sentiasa bertanya soalan-soalan baru kepada masa lampau. Inilah yang buatkan sejarah tu sentiasa relevan. Dan sekarang, kita kembali pula ke dunia Islam. Jom kita kenal dengan Ibn Khaldun. Seorang pemikir yang idenya jauh melampaui zaman dia. Bagi dia, sejarah ni bukan setakat cerita pasal raja dan peperangan. Oh tidak. Sejarah pada pandangan beliau adalah macam satu sains sosial. Ia adalah tentang usaha untuk faham masyarakat manusia dan peradaban. Macam mana sesuatu tamadun tu boleh naik, boleh maju dan akhirnya jatuh. Okey, kita dah jelajah pandangan dari seluruh dunia. Sekarang, apa kata kita balik semula ke tanah air kita? Macam mana bila sejarawan-sejarawan di Malaysia melihat sejarah? Jom kita dengar pandangan daripada 2 orang tokoh yang sangat disegani, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Ko Kai Kim dan Profesor Emeritus Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim. Profesor Ko Kai Kim, beliau bagi kita satu definisi yang sangat praktikal dan mudah faham. Sejarah ialah apa-apa yang pernah berlaku. Simple kan? Tapi, ada kuncinya di sini. Beliau tekankan yang dengan kita kaji masa lepas, kita sebenarnya boleh lebih memahami apa yang jadi sekarang. Jadi, sejarah tu macam satu jambatan yang sambungkan kita dengan diri kita hari ini dengan asal-usul kita. Profesor Muhammad Yusuf Ibrahim pula, dia pecahkan konsep sejarah ni kepada 2 bahagian yang sangat penting. Yang pertama, sejarah tu ialah masa lalu itu sendiri. Maksudnya, semua peristiwa yang memang betul-betul dah berlaku. Dan yang kedua, yang ini sangat-sangat penting, sejarah ialah catatan atau rekod tentang peristiwa tu. Tanpa rekod, tanpa bukti yang sahih, kita sebenarnya tak boleh tulis sejarah. Baik, kita dah pun tengok 5 pandangan berbeza. Dari zaman dan tempat yang berlainan pula tu. Herodotus, Carr, Ibn Khaldun, Ko Kai Kim dan Muhammad Yusuf Ibrahim. Kalau tengok sekali lalu, nampak macam lain-lain kan pandangan orang. Tapi, kalau kita perhatikan betul-betul, sebenarnya ada beberapa benang merah yang menyatukan semua idea mereka ni. Benang merah yang pertama, dan ini yang paling penting sekali, bukti. Tak kisahlah sama ada Herodotus yang siasat perang Parsi atau Profesor Muhammad Yusuf yang tekankan pasal rekod, semua setuju pasal benda ni. Sejarah, ia bukan cerita rekaan, bukan dongeng dan bukan pendapat pribadi. Sejarah adalah satu disiplin ilmu yang dibina atas asas bukti yang kukuh. Inilah yang bezakan sejarah dengan mitos. Dan akhir sekali, inilah dia tujuan utama sejarah, satu perkara yang semua tokoh tadi setuju. Belajar sejarah ni bukan sekadar nak tahu apa yang dah jadi, tapi yang lebih penting ialah untuk kita belajar sesuatu daripadanya. Sama ada untuk faham sebab dan akibat macam Herodotus, untuk nilai jatuh bangun masyarakat macam Ibn Khaldun, atau untuk faham identiti kita macam Ko Kai Kim.
Sejarah bagi kita teladan dan pengajaran. Supaya apa? Supaya kita boleh bina masa depan yang lebih baik. Jadi nampaknya legasi para sejarawan hebat ni sebenarnya hidup dalam diri kita semua. Setiap kali kita rasa ingin tahu, setiap kali anda tanya soalan kenapa pasal sesuatu yang dah lepas, sebenarnya anda dah pun jadi seorang sejarawan. Sekarang, anda dah faham perspektif mereka. Persoalannya, kisah siasatan anda bermula sekarang. Apa agaknya yang anda nak siasat?